Belum lagi reda kemalangan dekat Kelang tu, tambah lagi satu kemalangan dekat Melaka pula. Suami isteri tercampak. Dekat Kelang, suami menghadap Ilahi. Dekat Melaka dia pula, isteri menghadap Ilahi. Tapi suami dia cacat. Korang ni kan, kalau dah tahu kepala tu hang, otak tak stabil, tengah tak betul, janganlah memandu kenderaan. Kalau membahayakan diri sendiri tak apa. Ini membahayakan pemandu-pemandu jalan raya yang lain. Anak jadi yatim piatu. Suami atau isteri jadi balu. Kes ni pun sedih juga ni. Anak dia 6 orang. 2 orang dah kahwin. Ada lagi 4. Anak yang bongsu masih sekolah rendah. Dia tak boleh nak bekerja. Macam mana tu? Isteri dah tak ada. Cuba kalau kita diuji nasib begini. Sedih tak? Ini lagi satu hal. Pemandu warga asing pun sama juga. Kesian warga emas ni. Kena langgar. Kita kena bercakap isu ni tau. Biar orang semua buka mata. Betapa teruknya, betapa buruknya bila kita berada dalam keadaan hang. Korang punya hang, korang punya pasal lah. Duduklah dekat rumah. Kalau dekat clubbing, korang tidurlah dekat clubbing tu sampai esok pagi. Tak payah nak memandu sebab otak korang tengah tak betul, tengah biol. Tidur je dalam kereta. Tak pun pergi booking hotel lah. Tidur seorang-seorang. Kalau hotel tu dekat lah. Kalau hotel tu jauh kena memandu, tak payah memandu. Kesian keluarga-keluarga diorang ni. Salam takziah ya. Al-Fatihah. Betul tak korang? Apa nak jadi ni? Ni. Apa nak jadi? Kalau dia tak ada dokumen, macam mana kita nak claim? Mati katak kita tahu tak?